Saya dapati anda kena ada 5 elemen wajib kalau anda betul-betul nak bina bisnes anda untuk stay long term in the game. So 5 tu kalau nak senang ingat adalah P, press. Iaitu P yang pertama adalah profitable. Kita memang kena pastikan bisnes kita menguntungkan. Sounds macam memanglah kita buat bisnes yang untung. Banyak je bisnes yang memang buat bisnes tak tahu dia untung ke rugi. Dan kadang-kadang dah macam charity dah. Bukan untuk buat bisnes tapi nak tolong orang sampai company rugi, sampai kita tak boleh nak tolong lagi ramai orang. P yang kedua adalah predictable. Bermaksud contohnya adalah marketing yang predictable. Kalau kita spend banyak ni, kita dapat banyak ni. Kalau kita buat macam ni, kita akan dapat macam ni. Dan benda tu kalau nak predictable memang kena measure. Adakah anda ada daily recording data-data penting marketing anda, sales anda, operation anda untuk kita adanya benda-benda yang predictable. Yang ketiga adalah repeatable, iaitu bisnes yang fokus untuk orang akan repeat lagi, beli lagi. Dan kalau produk anda memang tak boleh nak repeatable, ada tak cara lain untuk dia beli produk lain ataupun beli servis lain ataupun kita berjaya dengan brand lain untuk pastikan mereka sentiasa membeli dan anda dapat manfaat. Yang keempat adalah scalable, iaitu bisnes model anda memang boleh scale, mungkin boleh di-expandkan lagi, boleh di-growkan lagi, dan anda kena cari cara bagaimana. Dan yang kelima yang sangat-sangat penting juga adalah sustainable. Bisnes anda memang kena boleh bertahan lama, dan antara cara nak jadikan bisnes anda sustainable, nak tak nak kena bina sistem dalam bisnes anda, dalam setiap department marketing anda, especially marketing department nombor 1 dalam any business. Jika anda tak nak terlepas konten-konten saya selepas ni, jangan lupa tekan butang follow dan jumpa anda dalam video seterusnya.